Dekat Jenjarum, Ena ada jumpa satu pot kunyah ni kecil dan comel je. Tapi makanan yang ada ramah mata juga tau. Lagi-lagi Gen Z mesti suka. Celah mana? Ha, jom! First, Ena nak kunyah yang ringan-ringan dan manis dahulu. Sebelum yang berat mata memandang, lagi berat bahu nak dipikul. Tiba. Antaranya macam popis dan kroffel ni. Yang popis tu bagi Ena sedap, pisangnya tak mengkar dan saiz pun saiz bite tau. Senang nak kunyah. Yang ini pula siapa je yang tak kenal kan? Yang ini pun semua orang dah tahu memang favourite Ena. Kalau jumpa je mesti nak kunyah. Nama je ada spicy tapi tak adalah strong sangat pedas tu. So bagi korang yang tak tahan pedas boleh layan. Yang penting garlic sauce diorang memang sedap. Tahu-tahu dah habis. Okey, kita masuk yang berat-berat pula. Antaranya nasi lemak ayam crispy dan makanan Gen Z creamy samyang stew. Rasa nasi lemaknya cukup rasa, yang penting rasa sambal dia buat kau tak cukup weh. Yang samyang ni rasa dia lain sedikit, tak pastilah lidah ni dah lama tak terkena. Bagi Ena sedap dan tak klise dan Ena syak diorang dah ubah sedikit resepi asal. Untuk minuman pula ada macam-macam jenis, pilih jangan tak pilih. Yang Ena kunyah ni macam sirih, frappe dan mojito. Kan Ena dah cakap tadi kan, kat sini ada macam-macam weh. So apa lagi? Memang marem weh.